Dan seterusnya baja pelepasan perlahan. Sejenis baja di mana pelepasan nutrien dikawal oleh selaput lapisan sulfur polimer bagi mengurangkan kehilangan nutrien oleh larut serap. Proses dia sama juga dengan proses kimia. Tapi cuma dia kalau kita tabur kokai pada pokok sawit tu, so jadi dia release secara perlahan lah. Okey, ni tuan-tuan tengok secara ringkas lah perbezaan antara baja jati, baja campuran dan juga baja sebatian. Ini orang kata ringkasan. Baja jati tadi saya cakap satu unsur. Baja campuran, campuran ni tadi campur secara fizikal. Di mana baja jati tadi kita campur N ataupun P, ada urea ke, kita campur secara fizikal. So lebih pada 2. Dan juga baja sebatian tadi secara kimia. Okey, dari segi kos dia, baja jati ni murah lah. Dia satu je jenis nutrien dia. Baja campuran sederhana dan baja sebatian lebih mahal sikit lah, sebab dia campur secara kimia. Okey. Okey, yang kedua baja, tadi baja kimia tuan-tuan, ada 5 tadi, itu adalah baja bukan organik, baja kimia lah. So yang kedua adalah baja organik. Tuan-tuan pun sudah maklum baja organik ni daripada bahan sisa-sisa buangan lah. Daripada tanam buah kosong, pelepah-pelepah sawit mentua, itu baja organik lah. Dan nada najis tahi ayam ke, tahi lembu ke, tahi kambing ke, itu baja bahan organik.